salam sejahtera. Berjumpa lagi kita di YouTube Apai Imi Family Channel. Hari ini saya nak buat satu resepi, iaitu snack ular sawah pasuh dalam buluh menggunakan tin yang saya dapat ni. Ni saya nak tebuk dia ni. Tebuk dekat belakang tin. Okey sahabat, siap saya punya tin yang tempat saya basuh menggunakan dapur gas nanti. Ini yang dia punya bawah tadi saya dah tebuk dia, buang dia, buat macam ni. Okey, lanjut. Okey, kita nak potong kita punya daging snack kita ni. Cucuk. Okey guys, kita punya isi snack ataupun ular sawah kita tadi yang sudah kita potong kecil-kecil kan. Jadi kita nak tengok bahan-bahan yang saya gunakan adalah seperti ini: bawang putih, bawang merah, halia, serai dan daun salam. Daun salam ni kalau kampung saya panggil daun bungkang. Okey guys, seterusnya. Okey, kita campurkan bahan-bahan kita ni: serai, halia, bawang putih, bawang merah, daun salam. Serbuk Ajinomoto, garam,
Ini kita nak pansuh ataupun lulun di dalam buluh ni guys, menggunakan dapur gas. Yang tin kita sudah tebuk tadi, kita masukkan buluh di dalam tu. Ini cara saya ni guys. Kalau cara geng korang saya tak tahulah. Ini cara saya. Simple je. Okey sahabat, kepada kawan-kawan, barang-barang yang saya sudah layout ni lah makanan yang saya nak masuk di dalam buluh. Okey, ini adalah buluh. Mula-mula kita masukkan air suam ke dalam buluh. Okey, sekejap lagi kita tambah balik. Lepas tu kita masukkan kita punya daging snack kita ini. Selalu ni orang masak kicap. Ini saya nak masuk di dalam buluh. Kepada sesiapa yang tak pernah mencuba makanan macam ni, sila cuba dan buatlah resepi sendiri. Ini resepi saya. Kita tutup menggunakan daun pisang. Kalau ada pucuk ubi, pucuk ubi boleh. Okey. Okey, lepas tu kita tengok. So kita menggunakan dapur gas. Baik. Set. Lepas tu baru kita gunakan tin. Masukkan tin kat sini. Lepas tu kita masukkan buluh ni ke dalam muka tin ni. Dapur gas kita ni. Okey guys, tunggu sampai dia mendidih ataupun masak selama 15 minit
ke 20 minit guys. Okey guys, tonton video saya sampai habis. Okey, beginilah caranya saya pansuh ataupun lulun snack ulas hawa saya ni di dalam tim menggunakan dapur gas. Macam ni dia. Okey guys, Tak dapat buka. kita punya ni sudah masak. Tengok guys. Oh. Oh. Inilah gayanya kita pansuh dekat dapur gas. Nampak dia punya bulu. Tapi sudah mendidih tadi. Dia sudah masak guys. Tengok guys. Okey guys, kepada sahabat-sahabat jangan lupa support saya, subscribe, like, comment and share Apai Imi Family Channel. Ceng ceng.